korang, hari ni kita nak berbuka apa Kau puasa ke? Habis tu kau tak puasa ke Ika? Tak. Aku tak bangun sahur tadi, so aku malas lah nak puasa. Kau ni Ika, teruk lah. Sarah, kau puasa tak? Tak weh, aku malas. Kau nak buka je lah seorang. Dah lah, aku nak buang. Kau nak pergi mana, nak ikut? Tak payah nak sibuk, okey? Bye. Ish. Tiga beradik letups ni baru sampai. Asal korang lambat hari ni? Malam-malam mesti dating apa hour kan? Waalaikumsalam. Weh, jom pergi tempat lain. Aku malas nak resai. Kau di mana? Kau di sini je. Kau ni? Kau tak nak layan aku ke? Tak nak. Dia tak nak layan pula. Bajet-bajet je. Aku nak tanya ni. Kau bulan ni puasa penuh tak? Kau balik kampung bila? Kau dah beli baju raya ke belum Kau tahun ni warna apa? Kau ni banyaknya soalan. Aku nak kena jawab yang mana dulu? Orang tanya semua soalan tu, kau jawab je lah. Kan senang. Amboi, Sai. Kau ni tak ada kerja ke? Bos. Adalah. Kalau tak saya nak bagi. Tak. Dia bos. Pada muka. Letihnya ni. Dah lama aku tak call cucu aku. Sihat ke tak dia orang? Sibuklah orang tua ni. Aduh. Kenapa? Cik Ika. Ika dengan kakak sihat? Ika sihat je ni, Tok. Orang tengah sibuk lah. Adiklah saja Tok call. Rindu cucu catuk. Jangan kalau orang sesuka hati boleh tak? Kacau lah. Tak apalah. Nantilah aku call. Dia yang sibuk tu. Cina mana datang rumah aku ni? Cina? Tak Islam lah tu. Ni, Mak Zahir bagi makanan ni tu. Atas nak? Oh, iya ke? Yelah. Terima kasih lah ya. Sama. Balik dulu tak? Okey, baik. Elok. Weh, kau tengok ni weh. Aku pun tak faham lah. Adik kau dah kenapa? Jom lah tengok. Kau dah kenapa Sarah? Baju aku dah kecil. Macam mana aku nak pakai? Ya, aku dah gemuk lah. Lah, Kau ni, aku ingat apalah tadi. tak. Nanti kan kita boleh beli baju baru. Okey lah. Korang dua, tak rasa nak balik kampung ke tengok Acu? Nak kena balik ke? Malas lah nak balik kampung. Ya tu. Aku sumpah malas nak balik kampung. Dah panas. Hai, tapi korang tak kesian ke Kak Atuk? Dia tu dah lah seorang je kat kampung.
Yang dia kamu sama, kan nak angkat kuliah pun. Alah. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Ya, kenapa? Tok, mak saya dia bagi kurma ni. Si Datuk suka lah dengan kurma ni. Oh, terima kasih lah ya. Kenapa? Tok bangun tak? Ika, ya? Atuk ada call kau tak? Tak adalah pula. Tapi kalau call pun, aku bukan nak angkat. Tak apalah. Korang tak rasa ke apa kita buat selama ni salah? Tak buat apa. Tak adalah, korang tak rasa bersalah ke? Kita dah lah tak puasa, tak solat pula tu. Itulah weh, kita dah banyak rupanya buat salah. Apa kata kita balik raya pertama? Itulah, aku pun fikir benda yang sama. Betul juga tu, apa kata kita surprise ke Atuk nak? Setuju? Assalamualaikum. Atuk. Oh, Atuk. Assalamualaikum. Atuk. Mana Atuk ni? Assalamualaikum. Korang cari siapa ya? Oh, Waalaikumsalam. Awak kenal tak Atuk yang duduk kat rumah ni? Oh, kenal. Dulu abang saya selalu bagi makanan dekat Atuk tu. Oh, awak tu tak ada pergi mana? Kita orang bagi salam, tak ada orang nyaut pun. Tapi pakcik tu dah meninggal dah. Baru 3 hari lepas dia meninggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Atuk. Kami nak minta maaf sebab selalu abaikan Atuk. Atuk, Ika nak minta maaf sebab selalu tak angkat call Atuk. Selamat Hari Raya, Tok. Kami nak minta ampun banyak-banyak dengan Atuk. Sebab kita orang tak lawak Atuk pun. Macam mana Sarah ni? Orang nak ambil gambar lah. Itulah tu. Sabar jap. Sarah, mana ni? Orang nak ambil gambar lah. Photoshoot. Ish. Atas. Lari dah. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ucapan bahagia untuk semua. Kehidupan kota seolah-olah tiada masa, semua bekerja kerana kerja. Setahun sekali, lupakanlah kesibukan diri, masa untuk pulang kampung halaman, masa untuk bersyukur karenanya. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ucapan bahagia untuk semua. Mari berikan masa pada sanak saudara, tak kira bangsa tua atau muda. Hari Raya, Hari Raya, Hari Raya, Raya, Raya.
terima semua kosong-kosong. Jangan kita malu untuk bermaafan. Berbagai juada dihiasi pelbagai karena warnai ceria, suasana indah. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ucapan bahagia untuk semua. Mari berikan masa pada sanak saudara, tak kira bangsa tua atau muda. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ucapan bahagia untuk semua. Mari berikan masa pada sanak saudara, tak kira bangsa tua atau muda. Banyak salah. Diorang ingat kahwin tu macam main masak-masak.